Doktor, saya nak bertanya. Hmm. Kalau saya tak ada kencing manis, tapi doktor kata nak elakkan saya kena fatty liver. Okay. Macam mana tu? Inilah dia. Ini betul lah ni. Inilah tempat yang betul. Puan masuk, puan start buat protokol Macam mana saya nak start? Nak buat appointment ke, nak jumpa doktor ke, macam mana ni? untuk program ni. Program ni. Puan Ramah dalam grup mana? Saya tak tahu grup mana sebab kami ada 30 grup. Malam ni saya invite 30 grup. Tak ada, Saya tak tahu. saya first time masuk ni. Saya first time. Tak tahu. Tak apa. First time tak apa. Tapi dalam Puan Ramah mesti ada dalam grup WhatsApp kan? Grup WhatsApp mana satu tu? Kalau boleh sebut dia punya stokis dia. Saya daripada grup WhatsApp. Cek balik siapa admin dia. Siapa admin dia. Dia tanya pada admin lah kalau gitu. Ataupun macam ni. Nanti Puan Ramah tulis satu mesej dalam grup kata saya Puan Ramah yang join Google Meet malam ni, saya nak mulakan program berdetox untuk mencegah fatty liver. Cakap itu nanti saya boleh baca dan saya boleh bagi arahan kepada stokis terbabit untuk bantu. Okey, terima kasih. Duduk dalam grup diam-diam saya tak tahu. Kita tak tahu, kita tak boleh tolong. Alright. Itu tujuan dia kita buat grup tu supaya masuk dalam tu ada stokis yang akan bantu. Saya tak mampu nak rawat semua pesakit yang beribu-ribu dalam grup tu, tak mampu. Jadi stokis saya merangkap konsultan kesihatan juga, dia orang yang akan bantu tuan-tuan perempuan untuk dapatkan detox, untuk consultation A to Z, dia orang akan bantulah ajar tuan-tuan perempuan protokol dia apa semua. Dia orang akan bantu. Jadi tuan-tuan perempuan memang kena rapat kena sentiasa berhubungan rapat dengan admin ataupun stokis kita dalam grup tu. Okey, selesai kes Puan Ramah. Okey, siapa lagi? Tolong bacalah soalan. Ni Puan Aisyah. Kandungan dia ekstrak bunga-bungaan, mineral, herba yang dah diproses secara homeopati lah. Okey. Jadi detail ramuan dia kita tak boleh bagi tahu lah, itu rahsia syarikat. Tapi antara bahan-bahan utama yang kita pakai macam silika, okay? Tapi semua yang dah diproses jadi homeopati. Dia tak sama lagi macam keadaan fizikal remedy tu, tak. Bukan. Dia bukan lagi crude extract, dia yang sudah dicairkan, dihaluskan, dah ditukar jadi nanopartikel. Itu yang very powerful lah. Bila tuan-tuan perempuan kena set detox, saya memang melompat. Sebab apa? Sebab dia dah bentuk nanopartikel. Kalau tuan-tuan perempuan ambil ubat-ubatan lain, ubat-ubatan hospital, tuan-tuan perempuan rasa tenang. Daripada sakit tu jadi tak sakit. Tapi kalau ubat saya, daripada sakit dia akan jadi penyakit lagi. Tuan-tuan perempuan akan sakit, akan alami healing crisis. Kalau gout tu dia akan keluarkan lagi gout tu. Kalau tuan-tuan perempuan gatal, dia akan lagi gatal. Kalau batuk, tuan-tuan perempuan akan lagi batuk. Itu saya punya ubat. Memang dia akan melawan balik dengan penyakit tu. Dia takkan ikut penyakit tu. Dia takkan silent kan. Dia takkan, no. Kalau tuan-tuan perempuan berdetox, harapkan akan rasa seronok, akan rasa aman dunia, tak ada. Memang itu salah anggapan. Tuan-tuan perempuan kena bersiap sedia untuk hadap healing crisis. Macam Puan Nur Hasliza tadi, dia dah mula rasa healing crisis. Siapa-siapa lah dalam grup ni, dalam live ni, siapa-siapa yang pernah berdetox, yang dah makin sembuh, yang dah sembuh, memang dia orang akan hadap azab-azab ni. Siapa-siapa yang nak sembuh, dia kena hadap dulu azab healing crisis ni. Siapa yang nak masuk syurga, dia kena mati dulu. Itu syarat. Okay? Syarat nak masuk syurga, mati dululah. Jangan untuk sembah nak masuk syurga, takut nak mati. Tak mati nak masuk syurga macam mana? Itu contoh. Okay? Sama lah. Nak mati pun satu yang azab. Satu azab yang sangat besar di dunia ni. Lepas tu baru boleh masuk syurga. Sama juga penyakit ni pun, tuan-tuan perempuan nak sembuh penyakit tu, dia kena keluarkan penyakit tu dulu. Nak keluar penyakit tu, dia akan azab. Kita akan rasa. Kita akan experience penyakit tu. Mungkin lebih teruk lagi, lebih intens lagi. Sebab apa? Sebab detox kita ni nanopartikel. Nanopartikel ni kerja dia memang berganda-ganda. Dia tak macam ubat hospital. Ubat hospital bila you sakit gout, you makan dia, you tenang je. Tapi gout you tak tetap di situ. Dia hilang bengkak, hilang sakit. Dia macam dia sorok bawah kapet je. Nanti you silap makan lagi, dia bengkak balik gout tu, dia jadi balik. Penyakit tak selesai.
Pesakit saya menggunakan set detox ni merawat gout. Gout dia pulih-pulih terus. Lepas tu you makan apa-apa pun gout tak datang dah insya-Allah. Itu yang saya kata, rawatan kita memang nanopartikel punya barang. You makan you akan rasa. Kalau you padu you boleh guna. You tak padu jangan guna produk ni. You boleh tahan you guna set detox. Saya tak tahan jangan. Okey? Cari ubat lain. Sebab saya pun bukan nak sangat tuan-tuan puan guna produk saya. Kalau tak percaya, tak berani, takut, penakut, tak payah. Dia mesti kuat, semangat. Tapi reward dia besar. Reward dia insya-Allah tuan-tuan puan akan sembuh macam-macam penyakit. Apa penyakit yang mustahil di luar sana pun insya-Allah Allah Ta'ala akan sembuhkan. Antaranya yang mustahil sembuh di luar sana, buah pinggang lah. CKD, ramai pesakit kami yang semakin reverse, semakin sembuh. Apa lagi penyakit luar sana yang mustahil sembuh? Gout lah. Gout pun takkan sembuh. Sampai mati duk makan ubat gout. Ramai dah sembuh penyakit gout. Apa lagi? Gastrik, GERD, anxiety, panic attack pun di luar sana pun tak ada ubat. You akan anxiety sampai bila-bila. Last kali sampai makan ubat pesakit mental lah kalau di hospital untuk pesakit anxiety ni. Tapi dengan kaedah kita ni boleh sembuh, boleh reverse balik, boleh normal balik, hilang dah anxiety tu, dah jadi manusia normal. Anak-anak autism ini pun mustahil sembuh di luar ni. You pakailah kaedah apa pun semua, buang duit, buang masa aja. Anak tu adalah sikit improve, tak sembuh. Tapi bila guna protokol kita, anak autism pun jadi normal balik. Ini semua dah kita bukukan tuan-tuan puan. Kita bukan sembang kari. Kalau untuk autism kita dah ada buku. Ada lagi buku akan keluar insya-Allah. Tahun ini akan keluar satu buku lagi insya-Allah. Saya sedang usahakan, harap Puan Aisyah nanti kita boleh keluarkan satu lagi buku. Nanti kita akan share bila dah berjaya publish. InsyaAllah lah, mudah-mudahan tahun ni buku kedua. Ini buku pertama. Ini pasal autism. Okay. Bukti-bukti kami dah reversekan anak-anak autism. Ada dalam buku ni. Okay, kita bukan sembang. Jadi benda-benda yang mustahil pun insyaAllah bila gunakan produk set detox ni yang kita dah formulakan dengan baik, kita dah uji lama sejak 2013 di pasaran. Saya merawat pesakit-pesakit yang sebenar, kes-kes yang sebenar, kita rekodkan, kita dokumentasikan. Memang proven, insyaAllah berkesan, selamat dan berkesan. Itu yang paling penting. Yang paling penting tuan-tuan dan puan berada di tempat yang betul, menggunakan remedi yang betul, jumpa orang-orang yang betul yang akan merawat tuan-tuan perempuan. Okey, ini bukan lagi skema-skema perubatan yang cekik darah tuan-tuan perempuan, habis beribu-ribu, abuk pun tak ada. No. Kita akan cuba bantu rawat tuan-tuan perempuan, ikut je protokol kami ajar 100%, insya-Allah dengan izin Allah Taala memang akan sembuh. Peratusan pesakit kami yang sembuh, saya boleh bagi tahu 80%. Kalau 100 orang ambil remedi kami ni, 80% yang ikut betul-betul, yang follow betul-betul, Allah Ta'ala sembuhkan dia orang. 20% memang Allah Ta'ala tak sembuhkan. Saya pun tak tahu sebab apa. Kadang dia orang sendiri pun langgar pantang, kita suruh pantang, dia orang tak pantang. Suruh jangan makan daging, jangan makan ayam, jangan makan itik, dia orang makan. Itu tak jadilah. Kita suruh spray 10 kali sehari, dia orang spray 2 kali sehari, tak sembuhlah. Kita tegah jangan minum kopi, jangan minum air kelapa, dia orang belasah juga. Itu tak sembuh lah. Dan ada kes yang dia orang dah buat semua benda yang kita ajar ikut 100% protokol, berdisiplin, tapi tak sembuh juga. Ini mungkin dalam 2%, 3% gitu. Daripada 20% tu ada 3%, 4% orang makhluk yang macam ni. Allah Ta'ala sengaja tak nak sembuhkan dia, mungkin sebab nak uji dia lagi. Allah Ta'ala nak dengar dia merintih lagi, berdoa lagi, menangis lagi. Itu pun cerita yang sangat seronok untuk kita sembang kalau nak sembang lah. Jadi dia ada kategori orang yang sembuh, yang tak sembuh. Jadi kalau tuan-tuan puan yang sedang sembuh tu, syukur banyak-banyak. Sebab ramai lagi orang lain nak kesembuhan tu. Orang lain di luar sana yang tak jumpa lagi rawatan yang begini. Tercari-cari, kena scam lagi, beribu-ribu, puluh-puluh ribu habis. You kalau silap tempat, memang you kena scam. Zaman sekarang, you silap dapat tempat rawatan, you akan kena scam. Scam dia bukan sikit-sikit yang ribu-ribu. Alhamdulillah, siapa-siapa yang dah masuk merawat dengan kami, dia orang akan komen dengan sangat baik. Alhamdulillah. Syukur sangat.
Jadi ini saya nak cerita realiti siapa-siapa yang merawat bersama dengan kaedah kami dalam grup kami, protokol kami, ya, bersama stokis-stokis kami. Feedback dia sangat positif. Tuan-tuan perempuan masuklah berada dalam grup mana pun tuan-tuan perempuan berada, insya-Allah akan jumpa feedback-feedback yang sangat positif. Okey. Sebab apa? Sebab kita memang perawat yang betul. Kita bukan jual ubat. Saya bukan penjual ubat. Jangan salah faham. Saya perawat. Saya dah dedikasikan rawatan ni sejak tahun 2013 lagi. Kita dedikasikan rawatan bermula di Sabah. Sampai sekarang. Jadi pengalaman saya di Sabah selama 24 tahun berada di sana tu, kita bawa ke Semenanjung Malaysia ni pula. Untuk rawat tuan-tuan perempuan. Dan sekarang ni kita rawat seluruh Malaysia. Pesakit kita seluruh Malaysia. Itu jawapan pasal remedi tadi. Next soalan. Detox ni tujuan dia macam-macam. Bukan untuk kencing manis, kolesterol je, bukan. Dia untuk holistic, holistic health, kesembuhan yang menyeluruh. Okay? Kena faham tu. Kita detox kita ni bukan tujuan untuk nak merawat penyakit, bukan. Ini pun salah faham. Kita berdetox menggunakan rawatan kami ni untuk apa? Untuk merawat pesakit itu sendiri. Faham tak? Kita rawat pesakit. Kita bukan rawat penyakit. Kita tak kelang kabut nak rawat you punya kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, gout. Tak. Itu objektif nombor 2. Objektif pertama kita ialah merawat pesakit as a whole. Seorang pesakit tu, seorang manusia tu yang kita nak rawat sekarang ni. Dia sebagai manusia, kita nak rawat diri dia dulu dengan berdetox. Detox dia buat clean up, mana kita dia buat pembersihan. Penyucian diri dia, membersihkan segala benda sampah sarap yang dalam badan. Bila bersih badan, segala penyakit akan pulih insya-Allah. Itu. Jadi kita lebih kepada merawat pesakit. Kita tak kelang kabut nak rawat penyakit macam di hospital dia orang nak rawat penyakit. That's why cara layanan dia orang tak sama macam kami. Kita ni kita buat human touch. One to one consultation ataupun dalam group consultation begini. You boleh tengok muka saya, you boleh tanya soalan. Sebab apa? Sebab kita mendekati jiwa-jiwa yang ada dalam ni. Kalau malam ni 41 orang lah, 40 orang jiwa yang ada dalam live ni, kita sedang dekati, kita sedang nak selesaikan masalah dari hati ke hati. That's why kita open untuk soalan. Jangan simpan-simpan, jangan malu-malu, tanya aja. Okay? Sebab apa? Sebab kita sedang nak merawat pesakit. Berbeza dengan orang yang merawat penyakit. Dia kelang kabut nak rawat darah tinggi, kencing manis je. Tak jadilah. Okay? Dia mesti selesaikan masalah pesakit itu dulu. Kalau kami berjaya selesaikan masalah tuan-tuan perempuan sebagai manusia, sebagai pesakit, segala penyakit akan ikut pulih. Itulah dia naturopati. Okay? Itulah intipati kepada perubatan naturopati yang saya sedang bawa, yang saya sedang amalkan seluruh Malaysia ni. Kita merawat pesakit berbanding dengan penyakit. Kita tak berapa berminat sangat nak rawat penyakit. Tapi kita akan tanyalah, you sakit apa? Jantung ke, buah pinggang ke, gastrik. Itu kita tanya, kita kena tahu. Itu sejarah, history, medical history. Ya? Itu kita kena tahu. Tetapi yang paling kita berminat, tujuan utama kita ialah nak merawat tuan-tuan perempuan sebagai seorang insan. Secara holistik. Kita rawat je manusia, rawat je tubuh badan tuan-tuan perempuan sebagai orang yang ada jiwa, okey, fizikalnya, rohaninya, mental, semua tu kita rawat, semua tu jeri tu, jasmani, emosi, rohani, apa lagi tu, intelektual, kita rawat semua benda tu, tuan-tuan perempuan akan sembuh. Bila tuan-tuan perempuan sembuh sebagai manusia, penyakit akan hilang. Itu konsep dia, okey. Okay, Waalaikumsalam. Ini cerita dia, okay, dia walaupun tak ada batu karang, okay, pesakit buah pinggang ni dia memang ada banyak keradangan, banyak kebocoran, okay. Jadi darah dia ni boleh keluar daripada mana-mana lah. Sebab apa? Sebab buah pinggang ni memang dah bocor, dah radang, okay. Jadi tak heran kalau air kencing tu ada darah. Sebab darah tu dia seni, sel yang halus yang boleh keluar, yang boleh go through, pass through kita punya buah pinggang, masuk ke dalam air kencing. Okay? Jadi bila dia kencing, memang ada darah. Boleh, itu biasa. Apatah lagi kalau memang ada batu karang yang menyebabkan kecederaan.
menyebabkan pendarahan, memang confirm akan keluar darah lain kencing lah. Jadinya caranya detox. Ikuti protokol CKD tu, PCDR tu. Protokol CKD Dr. Rosni PCDR tu, ikuti je. Follow betul-betul berdisiplin, insyaAllah. InsyaAllah itulah ubat untuk puan, akan reverse stage buah pinggang tu. Daripada stage berapa tu? 3A, 3B. Dia akan reverse tu, insyaAllah. Bila dia dah masuk stage 2, stage 1, nanti darah akan hilang. Tak ada darah. Okay. Okay, next. InsyaAllah akan sembuh lah. InsyaAllah akan reverse. Kalau stage 5, dia boleh jadi stage 4. Boleh jadi stage 3B, 3A. Bukan setakat detox, dia ada protokol dia. Bukan, jangan harapkan ubat saja. Tak ada miracle pada ubat saja. Dia kena combine. Pesakit CKD ni kena buat macam-macam. At least kena pertama, pantang makan. Tinggalkan segala daging haiwan, ayam, itik, kambing, lembu. Kerbau tak boleh makan dah. Cuma paling-paling pun boleh makan telur dengan ikan yang kecil-kecil. Itu pesakit yang nak reverse. Lepas tu dia kena jadikan diet harian dia, makanan harian dia vegetarian. Itu pertama. Yang kedua, dia kena buat senaman. Angkat kaki ke dinding, bentuk L, 15 minit pagi, 15 minit petang, 15 minit malam, 3 kali sehari. Lepas tu dia kena buat sauna, blanket sauna, dia kena beli blanket sauna tu, selimut sauna tu, buat sendiri di rumah. 1 kali 1 hari, waktu sejuk, waktu awal pagi ataupun malam. Dia keluarkan peluh banyak-banyak. Lepas tu dia berdetox. Dia dapatkan vitamin D daripada matahari pagi. Pukul 7.30 sampai pukul 9 pagi dapatkan. Ini antara protokol CKD yang dia kena buat hari-hari. Dia paling penting mesti jaga makan. Lepas tu barulah berdetox apa semua tu, guna ubat CKD khas apa semua tu. 6 bulan protokol tu tuan-tuan ikut, insyaAllah reverse. Daripada stage 5 ramai dah yang turun ke stage 4, 3A, 3B. Stage 2 pun ada. Dah masuk stage 1 pun dah ada. Okay? Yang stage 1 Puan Wan lah. Puan Wan ada dalam live ni, tak silap saya. Puan Wan Sabiah ni. Dia ada dalam live. Dia dah stage 1 dah. Stage 1 tu makna kalau buah pinggang tu dah normal lah. Dah normal. Dah jadi orang yang sihat. Tak ada masalah buah pinggang dah. Asal Puan Wan ni hari tu stage dia dekat stage 3 dah. Stage 2 yang nak masuk stage 3. Betul kan Puan Wan? Puan Wan ada dalam live ni. Puan Wan boleh bercakap tak? Ada tak dalam live ni? Bukan Puan Wan yang atas tu kan? Puan Wan Sabiah ni, bukan? Kau orang lain. Puan Wan antara yang dah reverse ke stage 1. Normal dah. Okay? Kalau boleh bercakap sikit Puan Wan? Dia dengar ke tak? Ke dia tak dengar? Dia on. Saya tengok dia on tu. Kalau boleh. Tu. Dia tulis. Dia bagi mesej tu. Puan Wan dah sembuh jadi stage 1. Daripada stage 2 nak masuk stage 3. Kalau Puan Wan boleh bercakap sikit, bagi motivasi kat rakan-rakan yang CKD ni, yang belum pulih ni, yang belum bermula ni, bagus. Tapi tu Puan Wan tulis, mungkin dia sedang sibuk, dia ada kerja lain. Okey, tak apa. Next soalan. Tiga set 3 bulan dulu buat. Lepas tu bulan ke-4, bulan ke-5, ke-6 ambil ubat khas pula untuk kencing manis. Ataupun untuk kolesterol tu, dia ada ubat khas dia nanti. Jadi total 6 bulan. Bagi masa 6 bulan. Penyakit yang dah berkurun-kurun punya penyakit, takkan kita nak rawat sebulan, 2 bulan sembuh. Itu memang sangat-sangat ajaib lah. Kalau boleh sembuh dalam tempoh sebulan, 2 bulan tu ajaib. Dan itu memang kurniaan Allah Ta'ala lah. Direzekikan cepat sembuh, ada yang macam tu. Tapi kebanyakannya kalau pesakit kronik ni, dia ambil masa. 6 bulan tu paling cepat lah. Tapi dalam tempoh tu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu dah mula ada simptom kesembuhan dah. Gula dah makin turun, dah makin stabil bacaan gula tu, dia tak fluctuate teruk. Apalagi badan makin kuat, tak lemah-lemah, sesak nafas dah tak ada kalau pesakit buah pinggang tu. Petanda-petanda sembuh tu ada. Okay? Dalam tempoh 6 bulan tu. Bersabar je lah. Teruskan je. Okay, next.
Okey, dia itu pasal saya cakap pilih ubat-ubatan yang sangat kritikal saja, okey. Dia pertama kena buang suplemen-suplemen dulu. Benda-benda yang bukan daripada hospital ni. Segala suplemen-suplemen lain tu elak dulu, tinggalkan dulu. Itu kita dah kurangkan beban buah pinggang lah. Lepas tu ubat-ubatan hospital pun pilih yang paling kritikal, yang paling penting kena ambil. Contohnya ubat cair darah, ubat jantung kena ambil itu. Kalau setakat vitamin ini, vitamin tulang, vitamin tu tinggalkanlah dulu. Ubat-ubat yang paling kritikal ambil dulu. Dan jarakkan sejam dengan saya punya set detox. Tak ada masalah, boleh. InsyaAllah akan pulih juga. Tak ada masalah. Dia tak sampai membebankan buah pinggang. Kalau ambil ubat-ubatan yang paling kritikal saja, tak ada masalah. Soalan dia, uh, dia dah nak operate buang buah pinggang tu. Ini dia nak buat transplant kot. Okey. Dia itulah kalau dah nak buat operation ni payah sikit tau. Dia sepatutnya itulah saya nak cakap pun sebab salah. Dia kena monitor lah. Dia berdetox boleh teruskan detox apa semua ni. Monitor dia punya keadaan buah pinggang tu. Monitor profil buah pinggang tu. Kalau EGFR dia meningkat dengan laju, dengan cepat, mungkin dia boleh minta tangguh. Minta tangguh untuk operation tu adalah hak pesakit yang dijamin oleh perlembagaan. Kalau you nampak benda yang positif pasal detox ni, makin bagus you punya bacaan EGFR, kreatinin you makin bagus, urea you makin bagus, kenapa you nak pergi operate buah pinggang? Itu soalan saya kena tanya pesakit ni semula, okey? Kenapa you nak pergi operate buang? Pergi operate untuk apa? Okey? Jadi kena monitor dia punya EGFR, kena rajin pergi buat blood test. Kalaulah dengan berdetox ni tiba-tiba EGFR meningkat, bacaan kreatinin menurun, urea menurun. Itu petanda apa? Petanda buah pinggang tu sedang maju, sedang nak sembuh. Kenapa pula tiba-tiba you nak pergi operate buang? Itu soalan saya lah. Jadi itu kena jawab sendiri pesakit tu. Okay, next. Salah faham lah. Malignant ni memang dah jadi kanser lah. Malignant ni dia mengganas, dia merebak. Dia merebak ke sel-sel, ke organ yang lain, okay? Itu malignancy. Itu memang apa ni, tak lama lah, hidup pun tak lama lah. Kalau yang tak aktif ni dipanggil benign. B-E-N-I-G-N. Benign. Kalau ketumbuhan jenis benign tu memang ada harapan untuk dia ketumbuhan air kan dia cakap. Tak apalah, apa pun jenis ketumbuhan lah, dia ikhtiar lah. Dia masih boleh ikhtiar berdetox, mudah-mudahan dia punya ketumbuhan tu makin kecut, makin surut lah. Mudah-mudahan boleh ikhtiar. 3 bulan berdetox, lepas tu boleh sambung dengan ubat khas untuk tumor lah. 3 bulan detox, 3 bulan ubat ubat untuk tumor. InsyaAllah boleh kecut. Ialah contoh macam gout lah. Kalau gout dia akan kena gout. Kalau dia ada darah tinggi, darah dia memang akan selalu tinggi tekanan darah dia. Kalau dia ada kecil manis yang menyebabkan dia CKD, gula dia akan naik tinggi dulu sementara waktu. Kalau dia memang ada batu karang, dia akan rasa sakit-sakit. Dan akan pecah batu tu, keluar berpasir. Kadang berdarah-darah, dia kencing. Itu biasa. Kalau ada pesakit batu karang ni, memang dia boleh rasa bila pecah tu. InsyaAllah, insyaAllah. Ada testimoni yang terbaru ke beberapa yang lama? Ada kan testimoni tu yang dia kencing tu keluar pasir pecah. Memang dia sakit lah waktu batu karang tu pecah. Tapi itulah proses dia. Lepas tu clear. Bila dah kencing berpasir pecah, dia dah pecah.
Nanti kalau dia pergi scan balik, tak ada dah batu karang tu. Kalau ada pun dia makin kecil lah. Pesakit batu karang ni memang berditok dan dia kena minum air yang cukup. Dia kena, apa lagi, dia kena ambil cuka apple lah. Rajin ambil cuka apple, cuka kurma. Dia kena ambil cuka. Cuka adalah ubat untuk melancarkan lagi pembuangan batu karang. Dalam buah pinggang ataupun batu di hempedu. Musuh kepada batu hempedu dan batu karang ni memang cuka lah. Tapi kena istiqomah, kena konsisten. Jangan satu hari ambil, sebulan kemudian baru ambil balik tak jadi ya. Dia kena hari-hari ya, konsisten dulu. Nanti dia akan rasa tu, benda tu makin pecah. Dia berditok, tapi amalkan juga cuka kurma tu, cuka apple tu. Satu sudu masukkan dalam satu gelas air, kacau, jangan campur gula ke apa ke, jangan campur, minum. Kalau dia tak tahan sangat pun, campur madu sikit, madu asli ya. Minum. Bismillah. Hari-hari dia buat itu ataupun selang sehari kita buat itu, insyaAllah. Bersama ditok tu, lagi laju dia akan keluar, dia akan pecah keluar. Itu benda-benda yang simple yang kadang-kadang tak diajar di tempat lain ya. Tak diajar di hospital, benda simple je pun. Okay. Ni saya ajar pengalaman pesakit-pesakit yang saya ajar yang memang menjadi untuk diorang. Batu karang tu akan pecah, dia akan Allah. Batu empedu, batu karang dia memang Allah dengan cuka apple, cuka kurma, cuka buah-buahan lah. Okay. Okey, terima kasih Puan Wan. Dia malu nak cakap. Okeylah, dia buat pernyataan yang panjang lebar. Harap tuan-tuan puan boleh dengar dan dapat semangat lah. Puan Wan berada dalam grup Puan Hajar. Puan Umi Hajar. Jadi siapa-siapa yang terutama dari grup Puan Umi Hajar boleh bertanya lah apa-apa kat Puan Wan. Ini yang kita bawa masuk dalam live ni memang orang-orang yang memang sakit, yang dah sembuh, ada yang sedang dalam proses untuk sembuh, ada yang baru masuk, tak tahu apa-apa lagi ya. Masih tercengang-cengang lagi ya. Tak apa. Pelan-pelan. Bila you dah faham dah cara kita, you akan hilang segala prasangka macam-macam. Memang pesakit mula-mula masuk dalam grup kami ni memang banyak sangka dia, prasangka, okey. Tapi lama-lama nanti insya-Allah bila you dah biasa you tahu. You dah tahu cara saya, memang you akan okey insya-Allah. You dah faham cara stokis saya bekerja, you pun akan okey nanti ya. Ada stokis saya yang garang, ada yang lembut sangat, ada yang nampak macam sombong, tapi semua bagus-bagus, okey. Jadi you all je yang kena pandai untuk apa ni lah, untuk approach dia orang lah, okey. InsyaAllah memang kita akan bantu. Kita nak cuba tolong, nak cuba reversekan macam-macam penyakit. Ini kita cerita pasal CKD, pasal ni penyakit lain banyak lagi yang kita sedang reverse, yang kita sedang rawat. Dia ada gastritis, GERD, anxiety, panic attack, ada yang vertigo, tinnitus, yang sakit gout, yang arthritis, yang sinusitis, yang prostatitis, macam-macam. Macam-macam tis ni banyak pesakit yang kami rawat sekarang ni. Boleh apa? Boleh stop makan. Okey, kita tengok. Kita kena tengok dulu selepas 3 bulan berditok tu bacaan darah macam mana. Kena test dulu. Kalau benar dah normal, tak payah dah makan ubat tu. Okey, contohnya kolesterol dah normal, janganlah makan ubat kolesterol. Yang mana masih ada, teruskan ubat hospital tu. Tapi apa pun kena buat test. Sebab rawatan saya ni boleh dibuktikan melalui ujian klinikal. You boleh buat ujian makmal. That's why saya suruh pergi PET lab. Saya suruh pergi PET lab, BP lab, KPJ lab, lab swasta ni. You jangan bergantung dengan hospital, letih ya.
Ada pesakit kita yang semua dia nak ujian daripada hospital je, letih. Berbulan lah you tunggu. Sampai berjanggut lah you tunggu. Spend lah duit sikit, RM60, RM70 pergi buat ujian darah di makmal swasta. Lagi cepat you dapat keputusan, lagi tepat. Okey. Dan senang kita tahu. Apa-apa benda yang dah normal, tak payahlah makan ubat tu. Faham tak? Selagi ada penyakit tu, makan dulu ubat hospital tu. Jangan tinggal. Teruskan berdetox macam biasa. Teruskan buat protokol saya macam biasa. Okey? Sampai dah sembuh semua dah, baru pelan-pelan tinggalkan semua. Tinggalkan ubat hospital, tinggalkan ubat saya pun. Kita bukan nak suruh you bergantung dengan ubat-ubatan saya, ubat-ubatan hospital sampai Abang Jamil mampus. Kita bukan nak buat macam sampai Abang Jamil mampus, tak. Kita nak sampai tuan-tuan perempuan sihat, cukup, stop. Sebab lepas tu kita nak jaga pemakanan kita. Kita nak jadikan makanan kita pula sebagai ubat. Bukan dah kita nak jadikan ubatan sebagai makanan kita. Terbalikkan. Ini sekarang ramai yang dah jadi ubatan tu sebagai makanan. Okay? Macam mana hidup nak bergantung ubat? Susah lah. Okey, kita buka kepada soalan pertanyaan tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan boleh on mic, boleh tanya. 47 orang ni. 47 mata memandang ni tanya soalan. Assalamualaikum. Nak rawat apa? Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Syima. Doktor, boleh tak terangkan dengan saya macam mana penyakit SLE ni boleh wujud dan doktor kata tiada ubat? Okey, SLE ni penyakit autoimun. Okey. Autoimun ni dia memang kalau kita baca buku perubatan, okey, dia kata sebab pun tak tahu punca. Okey, tak tahu punca. Dia kata SLE ni tak ada punca, tak tahu. Tak dapat diketahui, okey. Tapi kalau dalam bidang perubatan kita ni, naturopati ni, memang ada punca dia, ada sebab dia kenapa jadi SLE, kenapa jadi autoimun. Antaranya yang paling mudah, ialah kalau ada gangguan bahan-bahan kimia, bahan-bahan racun terhadap DNA kita, terhadap kita punya antibody dalam badan kita, terhadap sel-sel kita yang sedang berhubung, gangguan terhadap otak kita, gangguan pelbagai tempat, pelbagai organ penting, terutamanya sistem imun kita, okey. Gangguan di sana, gangguan messenger dia antara antibody dengan bahan-bahan lain dalam sistem imun tu, dia kompleks tau, dia bukan ada antibody saja, ada benda-benda lain lagi banyak lagi kita belajar, okey. Okey. Jadi perhubungan di antara dia orang, sama-sama dia orang ni pun dia ada dia punya messenger dia, okey. Ada bahan-bahan pembawa maklumat, okey. Jadi kalau ada gangguan kimia, bahan-bahan beracun yang chemical ni, ataupun non-chemical bentuk radiation ke, okey, dia ganggu saja, terputus dia punya maklumat dia, antibody akan jadi gila, okey. Dia bila antibody jadi gila, dia tak boleh berfungsi dengan normal tau. Jadi dia akan serang tubuh badan kita. Dia akan anggapkan kulit kita sebagai musuh. Dia anggapkan otak kita sebagai musuh. Mata sebagai musuh. Apalagi jantung, buah pinggang. Semua dia akan anggapkan sebagai musuh. Dia akan serang, dia akan attack, dia akan rosakkan. Asalnya fungsi antibody tu, okay, dia akan pergi cari segala kuman virus, dia akan makan. Dia akan rosakkan. Yang penyakit ni kepada tubuh badan. Tapi sekarang ni, bila antibody tu dah jadi gila, dia dah tak normal, dia anggapkan segala benda, termasuk kulit kita, sel-sel badan kita pun musuh kepada badan kita. Okay? Inilah sejarah kepada autoimun. Dan SLE yang paling dominan lah dalam autoimun. Jadi siapa-siapa yang kena SLE ini, tiba-tiba je dia boleh rosak buah pinggang. Sebab apa? Sebab dia serang buah pinggang. Tiba-tiba je dia boleh buta. Sebab apa? Sebab dia serang mata.
Dia ikut mood dia tau. Kalau dia serang mata jadi buta. Dia serang buah pinggang, rosak buah pinggang. Dia serang jantung, kena heart attack. Macam-macam. Itu kata SLE ni antara penyakit yang bahaya. Memang kalau di hospital dia pun tak ada ubat, dia kata. Kita kata naturopati, selagi kita ada Tuhan, ada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin semua penyakit yang ada di muka bumi ni ada ubat. Okey. Kalau you tak boleh rawat dia bukan bererti tak ada ubat. You tak jumpa ubat dia lagi. Itu je masalah dia. Kalau you cakap tak ada ubat sebab you tak jumpa, bukan tak ada. Dua benda berbeza. Kena akui, ya. Jangan you dah cakap tak ada sebab you tak tahu. Ya. Jadi, lagi kita tak jumpa, bukan bererti dia tak ada. Okey? Bila you dah jumpa, dia akan sembuh. Itu je. Ya. Doktor, dari segi pantang makanan apa, doktor? Pantang makanan ni makanlah apa-apa yang boleh makan. Tak ada masalah. Sebab SLE ni dia kalau you dah rosak buah pinggang disebabkan oleh SLE, pantang dia you kena ikutlah pantang pesakit buah pinggang. Kalau you dah ada masalah paru-paru, okey, radang yang teruk, you kena ikutlah pantang pesakit yang ada masalah paru-paru. Contohnya you tak boleh makan benda-benda yang gatal, yang akan menyebabkan alahan lagi teruk. Itu contoh. Jadi SLE ini dia ikut apa benda yang sedang bermasalah. Kalau tiba-tiba dia serang kulit, you jadi gatal, jadi eczema semua tu, jadi psoriasis semua tu, you rawatlah dia. You janganlah makan benda-benda yang boleh trigger lagi teruk psoriasis, eczema you. Nampak tak? Dia secara kuas SLE ni, dia boleh jadi segala penyakit lain. Jadi jaga betul-betul pesakit tu. Jaga betul-betul pesakit tu. Seboleh mungkin kita kurangkan terdedah bahan-bahan kimia, ubat-ubatan kimia ni. Memang ubat-ubatan kimia dia tak membantu pun. Dan yang kita pernah mengakui SLE tak ada ubat, tak boleh dirawat, sembuh. Jadi apa tujuan ubat dia bagi? Setakat makan untuk bertahan bolehlah. Tapi kalau nak rawat sebenarnya kita kena detoxkan balik walaupun berkali-kali, walaupun berbulan-bulan, walaupun bertahun-tahun. Sebab SLE ini bukan senang. SLE ini bukan straightforward macam sakit CKD, bukan straightforward macam anxiety 6 bulan sembuh selesai, CKD 6 bulan sembuh selesai. SLE bukan gitu. Selagi kita punya sistem imun kita, antibody kita gila, dia tak akan sembuh. Sekarang ni kita nak jinakkan dia. Kita nak jinakkan antibody, sistem imun kita supaya jinak. Sekarang ni dia orang liar. Dia orang ni. Dan kita tahu punca satu yang meliarkan, yang menjadikan ramai kena SLE ini vaksin. Vaksin COVID ni siapa yang cucuk Pfizer, AstraZeneca, lepas cucuk ramai kena SLE. Vaksin ni memang kalau ikut Pfizer pun dia merosakkan banyak benda termasuk sistem imun. Dia akan rosakkan sistem imun. Dia akan jadikan sistem imun kita tu gila. Bila dia gila, dia tak boleh bertindak normal je. Apa yang melintas di depan dia, itu. Ya. Okey, doktor. Boleh, Ya. Jadi ilmu untuk orang-orang lain juga, untuk pesakit lain juga, untuk stokis-stokis lain juga pasal SLE ni. Kalau you baca buku perubatan pun SLE ni dia kata dia pun tak tahu sebab. Apa tu istilah dia, apa ni Aisyah dia panggil apa? Epigenetik apa tu. Dah. Kalau yang tak ada punca ni, punca tak diketahui ni. Penyakit yang idiopatik. Dia pun kata tak tahu sebab. Padahal ada sebab. Semua benda di muka bumi ni dia ada sebab dan musabab dia. Kalau tak tahu sebab bukan berarti tak ada sebab. Okay. Baguslah dia mengaku tak tahu sebab dia tak jumpa. Dia tak cari, dia tak kaji. Setakat itu je ilmu dia. Baguslah dia mengaku tak ada sebab. Tak jumpa punca, tak tahu punca. Sebenarnya ada punca.
Mustahil juga sesuatu berlaku tu tanpa ada sebab musabab. Sebab ini peraturan alam kita. Dia ada sebab musabab dia. Dia bukan gitu-gitu je jadi, tak. Jadi siapa yang rajin korek, yang rajin study, dia akan nampak. Salah satu punca utama kenapa ramai kena SLE, vaksin COVID. Tengoklah, ramai lagi akan kena. Dan dia akan serang orang-orang muda dulu ni. SLE ramai orang muda kena. Siksa tu tuan puan. Kalau dah kena SLE ni siksa. Nama penyakit dia lupus. Ringkasan untuk SLE ni lupus. Okey, jadi harap Puan Shima bersabarlah dan teruskan berikhtiar, yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan keupayaan kami untuk hospital boleh dengar, boleh tengok. Tapi kita pun dah tahu dah. In the first place, dia orang pun dah mengaku tak ada ubat, tak boleh sembuh. Jadi, tak semua benda yang kita boleh percaya lah. Okay? Ada benda yang kita boleh ambil, kita ambil dari dia orang. Yang benda yang kita rasa ragu, tinggalkan. Itu je nasihat saya. Okay? Yang betul kita sokong. Hospital ni bagi saya, benda yang baik yang betul, contohnya dia bagi ubat untuk bertahan. Supaya tak terlampau teruk sangat flare. Okay? Kalau jadi eczema tu tak terlampau teruk sangat. Untuk sementara waktu ambil lah. Untuk keselesaan anak, keselesaan pesakit, ambil lah. Bukan untuk selama-lamanya kita bergantung. No. Kalau boleh kita ambil pun bila ada terjadi itu je. Lain bagian tu jangan ambil. Sebab apa? Sebab kita tahu dia adalah steroid. Dia adalah chemical. Doktor, jadi maknanya kalau seseorang tu dah habis 3 set berdetox dan mulakan dengan remedy khas untuk SLE doktor tu, so maknanya kalau dia tak makan nombor hospital SLE pun okey doktor? Okey, itu saya selalu bagi tahu apa tujuan ubatan SLE tu. Kalau doktor sendiri pun cakap tak ada ubat, tak boleh sembuh, apa tujuan dia? Kena tahulah. Kena tanyalah doktor di sana apa tujuan dia bagi ubat tu. Contohnya dia kata untuk nak mengawal supaya jangan lagi teruk. Ataupun dia kata dia nak menjinakkan sikit tahap liar antibody tu, sistem imun tu supaya dia jinak sikit je. Kalau itu alasan dia, gunalah sementara waktu. Sementara anak tu tak pulih. Kalau anak tu tak pulih nanti stop segala. Jadi apa-apa pun yang doktor sana bagi kena tahu alasan dia. Kalau kita tahu alasan dia yang betul, yang benar, yang okey kita teruskan. Kalau dia bagi saja, tak payah makan lah. Itu bukan saya suruh tau. Puan Shima kena buat keputusan. Dengan anak-anak kena bincang buat keputusan sendiri. Kena cerdik. Itu kena cerdik. Sebab apa? Sebab saya tak boleh larang. Saya tak boleh melarang tuan-tuan perempuan daripada menggunakan ubatan-ubatan hospital. Tak boleh. Salah. Di sisi undang-undang. Sebab saya pun tertakluk dengan peraturan. Tapi saya, itulah saya beritahu, kena tanyalah. Apa tujuan doktor bagi ubat ni? Doktor kata penyakit ni tak ada ubat. Tak sembuh. Dia akan cerita lah. Dia kadang-kadang kita kena mencabar juga fikiran dia orang ni. Sebab doktor-doktor perubatan pun ada yang ikut buku je. Betul. Letih lah kalau cakap kena bagi tapi dia pun tak tahu alasan. Itu payah. Kita nak tahu apa sebab dia. Kalau dia bagi alasan yang logik yang kita rasa betul juga. Teruskan. Tapi bukan tujuan kita untuk selama-lamanya bergantung. No. Bila anak dah makin sihat, makin sembuh, pelan-pelan kita kurangkan dos dan stop. Okay. Ada satu lagi ubat-ubatan hospital ni yang kita dah bergantung lama. Tuan-tuan perempuan jangan berhenti mengejut. Jangan berhenti mengejut. Kalau nak berhenti step by step. Macam saya selalu ajar lah. Macam orang nak berhenti merokok lah. Daripada 20 batang, kena kurangkan jadi 18 batang dulu sehari. Lepas tu jadi 12. Lepas tu jadi 10. Gitulah. Lepas tu 1 batang 1 hari. Lepas tu 1 hari tak ada rokok. 1 hari 1 batang. 1 hari tak ada rokok macam tu. Sampailah sekali dia tak isap rokok pun okey. Dia pingsan tau. Dia boleh pingsan, dia boleh mati. So nak beransur makan kurang-kurangkan tu dalam masa berapa bulan lebih kurang doktor? Nanti itu Puan Shima kena duduk sit down dengan anak lah. Bincang dengan keluarga.
Sebab pesakit tu sendiri yang lebih tahu keadaan badan dia. Saya tak boleh nak cakap sebab pesakit tu sendiri yang dia tahu. Kalau dia tak ambil satu kali, dia akan rasa macam mana. Kena tanya dia dan bermesyuarat lah. You all satu mesyuarat lah. Nak ada komunikasi yang betul lah, yang harmoni ya. Tanya sebab saya bukan pesakit tu. Dia benda ni pesakit tu yang lebih tahu. Oh, dia kata aku tak makan ni okey sehari, 2 hari, 3 hari. Lepas 4 hari dia dah jadi macam pelik. Jadi makna kata kita tak boleh berhenti lebih daripada 4 hari. Oh, okey. Tanya sebab badan pesakit tu yang lebih tepat untuk nak ceritakan sesuatu. Ya, doktor. Boleh ya? Ya, terima kasih. Alright. Akan lebih banyak konten-konten menarik yang Aisyah persembahkan dalam channel ni. Jadi, saranan Aisyah subscribe channel ni dan support Aisyah.